Alah, Mak janganlah risau. Hawa okey je ni. Kan baru first day masuk universiti. Mai dah call lah Mak. Okey lah Mak. Nanti Hawa call Mak balik. Mai ajak pergi kelas sama-sama ni. Ni awak. Sini awak. Weh, apa diorang tadi? Weh, apa tak rasa? Tadi kan nak rasa. Bukan ni, kau kat lecturer tu. Okay student, setakat hari ini saja lecture kita pada hari ini. So, jangan lupa assignment korang hantar pada minggu depan. Terima kasih. Okay, Awak balik ke nak join group chairman korang? Mai, boleh tak? Aku okey je. Kalau ni, mana ni kita discuss kat library. Nak tak? Okey, mana? Hai Mai. Awal. Cepatlah duduk. Duduk. Dah lama sampai ke Mai? Baru je sampai weh. Dah pukul berapa dah ni? Pukul 8 dah? Manalah si budak Alip ni? Alamak, dah lama sangat ni. Sekejap Hawa macam kau. Alah. Awak. Apa ni Alif? Pegang-pegang pula. Alah, chill lah Hawa. Bukannya apa-apa pun. Alip, mari sini. Tak faham lah. Okay, untuk projek ni kami cadang nak bagi Alif untuk buat part introduction dengan prosedur. Okey ke? Boleh. Okey. Ni awak. Awak. Ni awak. Kenapa korang nak rekod ni? Dari dia buat perempuan ke? Aku rekod ni, bagi kat lecturer. Dah pukul berapa dah ni? Pukul 8 dah? Manalah si budak Alip ni? Alamak, dah lama sangat ni. Sekejap Hawa macam kau. Alah. Awak. Apa ni Alif? Pegang-pegang pula. Kau ni Alif, asal kau nak sentuh Hawa Dia tu perempuan tau. Kau pergi balik sekarang. Boleh lah tu.